Hmm, lamanya saya main. Saya bayangkan kalau satu hari nanti saya menjadi bidak di atas papan permainan ini. Sedihnya, takdir saya akan ditentu oleh orang yang memainkannya. Betul, sedihnya. Tapi inilah realiti kepada mereka yang bekerja di bawah pihak berkuasa. Sungguh sedih. Saya teringat sebenarnya pernah ada seorang penulis yang menulis tentang konflik batin seorang pegawai yang pada awalnya begitu teguh memegang prinsipnya, tapi akhirnya kekal tumbang kerana mula tunduk kepada rasuah. Betul ke? Jadi apa yang berlaku? Checkmate, saya menang. Alamak, saya dah kalah. Tapi tak apa, saya lebih tertarik dengan cerita awak tadi. Ajaklah kami sekali. Betul-betul. Boleh. Tolong saya simpan catur dulu. Baiklah kawan-kawan sekalian, tajuk novel ini Lingkaran, karya Arinawati. Awak semua tahu tak Arinawati berasal dari mana? Saya rasa Johor. Saya rasa Kelantan lah. Tak silap saya datang dari Melaka. Fakta menariknya tidak. Beliau berasal daripada Indonesia. Ya, tapi ini bukan kelemahan, ini kelebihan. Kerana beliau hanyalah memberi pandangan neutralnya kepada permasalahan yang benar-benar berlaku di tanah Melayu. Beliau tidak berniat untuk disegani oleh mana-mana pihak, tetapi berharap kepada dan mahu pembaca supaya betul-betul menghayati apa yang berlaku, apa permasalahannya yang berlaku di Malaya pada masa itu. Baiklah, negara sudah berada pada titik noktah penjajahan selama 5 abad. Tapi adakah negara benar-benar bahagia? Mungkin ya. Hakikatnya kenyataan selalu menyakitkan. Isu rasuah, penyalahgunaan kuasa dan ketidakadilan sosial merebak seperti cendawan yang bertumpuk selepas hujan. Jadi, saya ingin tanya kepada awak semua, pernahkah awak membaca buku itu? Saya baru teringat, saya ada bacalah buku ni. Daripada pengetahuan saya, buku ni ada kaitan dengan isu integriti. Awak semua tahu tak apa integriti? Sebenarnya integriti ni atas seseorang. Maksud saya, nilai seseorang bukan diukur ketika dia diperhatikan, tetapi ketika dia mempunyai peluang untuk berbuat salah dan dia tetap melakukan perkara yang benar. Setuju atau tidak? Setuju. Jadi, jom kita kaitkan isu integriti ini dengan novel Lingkaran. Dalam novel Lingkaran ni ada beberapa watak yang terlibat, iaitu watak yang pertama, Ramli bin Jimat, seorang pegawai pembangunan Persekutuan Tanah Melayu yang pada awalnya menanam kental dalam hatinya untuk tidak terlibat dengan rasuah, tapi tiba-tiba dia pun boleh tumbang. Manakala Tina, isteri kepada Ramli, dan Foseko yang merupakan kontraktor yang licik yang telah menyuap Ramli untuk menerima rasuah. Saya tak suka sengkau lah. Jadi, terdapat konflik antara Ramli dan isterinya, Tina, apabila Tina menerima pemberian wang daripada Seko. Walaupun pemberian wang itu digunakan untuk keperluan keluarga, Ramli menganggap wang itu mampu mendesaskan reputasinya sebagai pegawai. Jadi, Ramli semakin tertekan apabila mengetahui bahawa Foseko mempunyai kepentingan
terhadap dirinya. Posenko ni mahukan kerjasama Ramli dalam projek yang besar yang menawarkan pelbagai keuntungan. Jadi sekarang Ramli mempunyai dua pilihan. Pertama, dia perlu memilih antara menerima tawaran tersebut ataupun mempertahankan prinsip integritinya. Ramli berkata, jadilah apa yang mahu jadi, datanglah apa yang tidak datang. Tapi kali ini, mesti ku lepaskan diriku daripada genggaman ini. Tajuk ini menggambarkan Ramli betapa dia ingin bebas daripada lingkaran pengaruh Senko. Namun, selepas membuat keputusan tersebut, Ramli semakin tertekan apabila dia mula membayangkan kembali wang yang banyak yang ditawarkan. Keuntungan tersebut menyebabkan Ramli semakin membuatkan fikiran Ramli semakin tergoda. Daripada inilah kita dapat lihat konflik sebenar bukan antara Ramli dan Tina, bukan juga antara Ramli dan Posenko. Tahu tidak Ramli antara siapa? Antara dirinya sendiri. Pengajarannya amat jelas. Kemajuan ekonomi seseorang yang tidak di atas dengan nilai murni dan agama hanya akan merosakkan jati diri mereka. Habis tu, apa kaitannya dengan konsep madani? Konsep madani mengangkat nilai tanggungjawab dalam pembinaan masyarakat. Oleh itu, kerana pada akhirnya kita bukan melihat kepada kemajuan ekonomi seseorang, tetapi kita melihat kepada mereka yang mempertahankan prinsip ketika diuji. Menarik juga bila awak kata konflik sebenar Ramli bukan dengan Senko atau Tina, tapi dengan dirinya sendiri. Jadi, saya nak tanya, pada pendapat awak, adakah Ramli sebenarnya kehilangan integritinya atau keadaan sekeliling yang membuatnya tumbang? Bagus soalan itu, Alisa. Pada pendapat saya, Ramli bukan sepenuhnya hilang integriti dia. Cuma dia terperangkap dalam keadaan lingkaran dia tersebut. Jadi, prinsip Ramli bukan hilang sepenuhnya. Cuma prinsipnya semakin lama semakin terhakis. Oleh sebab itulah kita perlu menitik beratkan perkara yang kecil kerana perkara yang kecil tersebut mampu mendatangkan masalah yang besar. Begitu ya. Jadi tadi awak sudah mencerita integriti atas sudut individu. Jadi kalau kita tarik lagi gambaran supaya nampak jelas, adakah masalah ini berhenti ke atas Ramli seorang sahaja? Ataupun sebenarnya satu sistem itu sendiri sudah kehilangan kejujuran? Baiklah, Mek. Bila kita sebut novel lingkaran ni, ramai yang terus terbayang tentang politik, tentang perebutan kuasa di zaman pasca merdeka, maupun projek jutaan ringgit. Tapi, bila kita selak tirai cerita ini dengan lebih mendalam, roh sebenar yang cuba disentuh oleh pengarang cuma satu perkara, iaitu kejujuran. Kejujuran? Tajuk tu kita kata sekolah rendah lah. Lapuknya. Hani, awak cakap kejujuran tu tak penting? Hani, awak kena tahu, bila kejujuran sudah mula luntur di dada manusia, ia mampu meruntuhkan pembinaan negara bangsa. Ia mampu menghancurkan sebuah sistem. Jadi Hani, saya nak tanya pendapat awak. Kenapa kejujuran sangat penting dalam kehidupan seharian kita? Bagi saya kejujuran ini penting kerana dia dapat membina kepercayaan orang lain terhadap kita. Betul tak? Betul tu Hani. Cuba kita lihat watak-watak pegawai tinggi seperti Ramli, Kani dari luar nampak berpangkat, bergaya, memikul amanah rakyat. Tapi di sebalik pentadbiran, kejujuran mereka sudah ditukar balik dengan wang ringgit dan kemewahan. Dalam bab 2 dan bab 3, Ainawati gambarkan kepada kita bagaimana
mana tender awam dan iklan jawatan kosong cuma lakonan dan pementasan undang-undang semata-mata. Di atas kertas, semuanya nampak patuh prosedur. Tapi, di sebalik jawapan sudah lama dimasak secara tidak adil di belakang meja. Apabila kejujuran bertukar menjadi topeng, kuasa pentadbiran bertukar menjadi barang dagangan. Ish, tidak patutlah. Cumi. Di akhir novel ini, Arinawati meninggalkan kepada kita satu petikan yang sangat indah dan mendalam. Apapun yang dibuat manusia, waimah perang yang meletakkan dunia dan isinya sekalipun, ia tetap tidak percaya meruntuhkan keadilan. Wish. Jadi, dapat saya simpulkan di sini, kejujuran mungkin kelihatan mahal dan sukar untuk dipertahankan. Tapi, kalau kita memilih untuk jatuh di dalam lingkaran, kita hanya binasa yang tiada kesudahan. Jadi, saya menyeru kepada semua, tegakkanlah kebenaran. Kerana hanya kebenaran yang tegak berdiri apabila semua kepalsuan tumbang ke bumi. Menarik ya. Tapi saya ada soalan. Apa, Mek? Soalan saya, bagaimanakah kesan ketidakjujuran ini terhadap kehidupan masyarakat, khususnya dari segi keadilan sosial? Baiklah, kesannya sangatlah besar. Keputusan yang dibuat berdasarkan rasuah dan kepentingan tertentu yang menyebabkan golongan yang berhak mendapat keadilan terpinggir, golongan yang mempunyai wang dan pengaruh mendapat kelebihan, maka golongan bawahan yang menanggung padanya. Akhirnya berlaku ketidakadilan sosioekonomi dan kepercayaan masyarakat terhadap kerajaan turut terhakis. Betul. Jika rasuah boleh merosakkan sistem, akhirnya mestilah ada orang yang menanggungkan akibatnya, kan? Betul. Jadi, dan biasanya ialah rakyat yang menanggung padanya. Baiklah, tapi masih berlega-lega dalam fikiran saya. Bagaimana pula novel lingkaran menunjukkan kesan ketidakadilan itu terhadap kehidupan dan masa depan golongan bawahan? Silakan. Jom kita kaji dari sudut sosioekonomi pula. Apa sosioekonomi ini sebenarnya? Sosioekonomi ini sebenarnya termasuklah pendidikan, pekerjaan, pendapatan, taraf hidup dan kedudukan sosial seseorang. Tapi Alisa, saya bertanya-tanya, bagaimana ketidakstabilan sosioekonomi dan jurang akses ni mempengaruhi masa depan seseorang individu? Bagus, Sina. Kalau kita lihat dari watak tamat dalam novel lingkaran, kita boleh nampak ketidakadilan sosioekonomi bukan hanya sekadar tentang kekurangan wang, tetapi peluang seseorang untuk mengubah masa depannya. Samad seorang kerani di sebuah pejabat kerajaan di Kuala Lumpur. Tugasnya banyak melibatkan kerja fizikal dan rutin. Contohnya ada petikan yang menggambarkan bahawa Samad perlu menguruskan fail dan menghantar surat di sekitar wilayah Kuala Lumpur. Walaupun Samad seorang yang bekerja keras, tetapi kedudukannya sangat terhad, berbeza dengan Ramli dan Gadi yang mempunyai kedudukan, akses dan kuasa yang lebih luas. Novel ini juga menunjukkan bagaimana pengaruh dan hubungan boleh membuka peluang. Contohnya, terdapat cadangan untuk mewujudkan jawatan pegawai khas dalam kelonggaran syarat melalui pendidikan yang baik. Tidak patutlah. Jadi timbul persoalan, kalau peluang boleh memudahkan orang yang mempunyai hubungan, bagaimana pula dengan Samad yang hanya bergantung pada usaha dan kelihatan sendiri
tak adilnya. Betul. Kalau kita kaitkan dengan kehidupan kita pada hari ini, peluang pendidikan dan pekerjaan perlu diberikan secara lebih adil. Contohnya, golongan berpendapatan rendah perlu diberikan beasiswa dan pelbagai peluang lain. Dari segi pekerjaan pula, peluang kenaikan pangkat dan latihan perlu berdasarkan merit, bukan hubungan. Kesimpulannya, apa yang boleh kita belajar daripada Samad, kemiskinan bukan hanya tentang kekurangan wang, tetapi kekurangan pilihan. Sebab itu keadaan sosioekonomi penting supaya setiap individu mempunyai peluang yang lebih adil untuk mengubah masa depan mereka. Wow, tepat sekali ya Aisyah. Jadi kita dapat lihat dari sudut integriti, ketidakadilan sosioekonomi dan ketidakjujuran itu sebenarnya adalah cerminan sebenar masyarakat pasca kemerdekaan dan lingkaran bukan sekadar cerita zaman dahulu sahaja. Jadi, kawan-kawan sekalian, jika anda semua ingin tahu pada akhirnya siapakah yang akan berterus diri, siapakah yang akan tumbang dan siapakah yang akan terjebak di dalam lingkaran ini. Jadi pesanan saya kepada anda semua ialah sila bacalah buku lingkaran ini. Barang siapa tamak halobat, hidup di dunia penuh derita, tumbangnya pokok tak berlangit. Itulah pesan dalam lingkaran. Sekian, terima kasih. Arif lagi bijaksana untuk mengutarakan soalan. Terima kasih. Selamat datang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, dalam lingkaran juga masih lagi karya Arinawati. Disebut beberapa kali tentang satu atap Ramli yang terlibat khususnya dengan rasuah, projek dan juga uang tunai. Soalannya, Ramli ini tadi adalah merupakan pegawai kepada menteri, di dalam negara sebenarnya. Baik, soalannya, jika anda sebagai menteri, yakni bos kepada Ramli, apa nasihat anda kepada Ramli atas tindakan terlibatnya Ramli dengan rasuah? Saya ulang, jika anda sebagai menteri, yakni bos kepada Ramli, apa nasihat anda kepada Ramli atas tindakan terlibatnya Ramli dengan rasuah? Silakan. Baiklah, terima kasih Tuan atas soalan yang telah dilontar tadi. Baik, kepada panel-panel saya, soalan tadi ialah, jika anda sebagai kementerian yang mengebos kepada Ramli, apa nasihat anda kepada Ramli atas tindakan dia yang terlibat dalam rasuah? Jadi saya ingin dengar pandangan Hani terlebih dahulu. Baiklah, antara nasihat saya kepada Ramli ialah, saya akan menasihatinya supaya tidak terlibat dengan rasuah, kerana bumi moden sekarang memerlukan manusia yang bukan sahaja manusia yang bijak, tetapi manusia yang amanah, yang tidak terlibat dan terjerat dalam rasuah. Terima kasih Hani atas jawapan yang benar tadi. Jadi sekarang saya ingin dengar pandangan Nina pula. Baiklah, pada pandangan saya, jika saya sebagai seorang menteri dan bos kepada Ramli, saya akan menasihati Ramli
Dan kali kedua kepadanya supaya tidak melakukan lagi. Jika dia melakukan buat kali kedua, saya akan laporkan kepada pihak SPRN. Hal ini dapat saya katakan demikian kerana rasuah merupakan musuh dalam selimut yang meneraju negara kita pada hari ini. Itu sahaja pendapat saya. Terima kasih Nina. Jadi Arisa, apakah pandangan awak terhadap soalan tadi? Pada pendapat saya pula, saya akan memberi nasihat kepada Ramli untuk sentiasa menjaga amanah dan tidak terlibat dalam rasuah kerana integriti merupakan asas dalam pembentukan tanggungjawab seseorang. Terima kasih Arisa dan terima kasih kepada semua orang atas jawapan yang sungguh bernas. Maka akhirlah sesi soal jawab tadi. Dengan ini berakhirlah perbincangan santai kita pada hari ini. Sekian sahaja daripada kami SMK Teguh